Kadang-kadang kita selalu kejar destinasi yang jauh sampai terlupa tempat yang dekat pun masih ada banyak cerita yang belum kita alami. Jadi untuk percutian kali ini, kami sekeluarga ke Melaka selama 2 hari 1 malam. Bukan sekadar untuk bercuti, tapi untuk mencari pengalaman yang boleh dikenang bersama. Dari saat pertama kami melangkah masuk ke Formosa, sehinggalah melihat dunia rama-rama dan reptilia dengan lebih dekat, dan mengakhiri hari dengan menikmati durian segar di dalam kebun sambil menaiki ATV. Persoalannya, adakah semua pengalaman ini benar-benar berbaloi untuk sebuah percutian keluarga? Jom ikut perjalanan kami. Hai semua, sekarang kita berada di Melaka selama 2 hari 1 malam, and kita orang sekarang ada dekat Formosa. Formosa apa? Safari Formosa. Okay, hari tu dah pergi dengan kawan-kawan kami, but this time kita pergi lagi sekali sebab konten last time hilang, and kebetulan ada hal sikit dekat Melaka, so kita orang decide untuk pergi lagi sekali dekat safari. Okay. Ayah. Okay. Nak tahu dekat sini boleh buat self-service cat, okay? So korang purchase dia dekat sini. Okay, harga adult RM69. So Nami biasa-biasa below 2 years ataupun yang tak tahu lah ikut tinggi ke apa, tapi masih lagi free. So let's go. Lagi. Terima kasih. Okay, untuk sebabkan kita orang datang pukul 2, and then kita orang terus nak kejar ke show 2 suku. Tak ada orang lah dekat dia punya truck station dia. S5. Pakai, Tami, panas. Panas ni, panas. Okey, panas. Bukan tutup muka, tutup kepala je. Okay, sekarang kita orang pergi dekat situ S5 Wild West sebab ada show. Pukul? Suku. Apa? Ha? Apa? Walk. Apa tu? Hey. Dah yuru-yara walaupun baru bermula, but it's okay. Ada toddler baru lah adventure. Kan Nami kan? Cause we are bunyi tandah. Mami boleh pergi tandah ke? Kita tengah buat apa ni? Ready. Kita buat apa? Kita ada show hari ni. Wild West di Kobon. Dah start. Nami. Dia tembak je, pam. Ayah rakam yang kuda tu. Ayah rakam full. Alright, tadi kita orang tengok Wild West punya show, tapi 5 minit je. Aku tak sampai 5 minit sebab
dekat Wild Wild West tu macam tak sesuai lah untuk Nami macam bawah 3 tahun kot, sebab dia sangat apa, dia ada bahala kipan. Lepas tu tak sesuai lah tu kat kanak yang tu. Ada yang kau tulis je below 3 years tak boleh, tak sesuai. Dia ada pom macam tu. Dia bukan pom, dia pom macam tu. Bagi makan. Boleh? Tapi tak ada makanan. Boleh tak boleh? Situ. Dah boleh cakap boleh ke? Ni. Nami, tengok atas. Tapi dia pakai tangan. Tak, mulut. Tangan pun diguna. Itu kalau jauh sangat. Ni apa? Haiwan ni kita panggil benturo. Metro. Spesies musang. Oh. Kita boleh jumpa benturo ni dekat hutan lebat. Jauh dari dari tempat tempat tinggal. Ah. Nami. Hey. Sisi? Nami. Orang ni pun dah nak pupus juga lah. Ni. Dia apa? Endangered ke? Betul dia. Endangered. Jumlah dekat Malaysia tinggal 50 ekor ke bawah. Ni. Abang nak try bagi makan? Saya rakam je. Boleh. Boleh. Lagi rasa nak try lagi. Kuat. Bawa yang sana balik. Bagi yang okay, thank you. Okay, bye. Terima kasih. Ya. Disebabkan kita orang tak tengok show Wild Wild West sampai habis, so kita orang decide nak naik track pula, nak naik truck. So boleh tengok lion. Hari tu kita orang tak sempat nak naik, so this time around dia punya queue dia tak adalah panjang sangat, tapi panjang pun juga. But it's okay, kita akan tunggu. Ambil tengok luar. Apa? Wah, lion nampak. Okay. Practice tu. Kita tengok nampak tak? She's already crying. She's already crying. She's already crying. Okey, selamat datang semua. Apa datang ke Event Besar Safari Wonderland ya? Perjalanan kita ambil masa selama 30 minit dari sekarang. Jalan dekat dalam ni tak rasa ya, berlubang-lubang dan bergoyang-goyang ya. Bergoyang-goyang ya. Ya. Nami tu. Sini Nami. Mana ya? Mana? Tahu tak? Lama-lama orang pada jaring je. Jepu. Tidak takut. Sepana. Mana tidur tu? Sepana tidur. Sepana takut Tidur di mami ni. Mana ni orang salji kot. Okey, boleh pandang di sebelah kanan kita ni ada Wild Boar ya. Okey, boleh tengok di sebelah kiri kita ini ada kawanan rosa daripada Indonesia. Yang bertanda tu jantan, yang tak bertanda tu betina ya. Bogor. Okey, boleh tengok di sebelah kiri kita ya. Tak jadi jual. Saya si Buih. Okey, lepas ni kita akan masuk dekat kawasan harimau Bengal ya. Ini harimau jantan berasal daripada India. Kita bagi nama dia J. Umur dia 12 tahun, berat dia 170 kg ya. Dalam sehari J ni boleh makan 5 sampai 8 ekor ayam.
Oke, boleh tinggal di sebelah kiri kita ya. Oke. Apa? Okey tak? Okey. Mami bird. Mami, tengok dia tak nampak. Before that, ladies and gentlemen, please welcome our performer for the day, Mr. Rizky. And Mr. Tena, oh, handsome boy. Okay, and Mr. Tena actually is coming in with our blue and gold kit. Actually, we're going to try to test our professionalism and IQ by playing games for them as it goes. So, with Mr. Tena. Sudah. Sudah, hey. Sudah. Okay, 3.45 ada show Avian Star, show burung. Tapi kita orang tengok pun sekejap juga. Sebab so and then Ami pun dah lapar. Kita orang singgah dulu makan sekejap and then nanti pukul 4.30 ayah punya highlight of the day, which is elephant aquatic. Dah nampak suku bergerak lah. Kita tengok elephant bergerak. Ya Allah, sebenarnya World Cup ni ayah kata setiap 4 tahun sekali dia akan belanja jersey. Jersey copek je pun. Kan? Umi. Of course, here you have to wait slowly and cautiously because an elephant do not quite big for this size. At the same time, we also have one more our women and is actually are working together. And right now, our elephant just say thank you for each and every one of you. Oi! Nampak tak? Dekat. Belum. Pegang betul-betul. Rakam mami. Rakam mami. Itu mami. Okay, bagi. Okay, bagi ayah pula. Ayah nak rakam. Tu. Oh, so like it.
So dah habis lah, kita dah wrap up untuk hari ini. And then kesimpulannya safari Air Formosa Safari Wonderland ni memang best. Tapi sebenarnya nak cover semua tempat dalam masa satu hari memang daripada pagi sampai ke petang. So korang kena datang seawal 9 pagi, time dia dah buka tu, masuk kena tengok semua show sampai petang. Lepas tu lagi-lagi yang elephant aquatic. Rupanya kita orang salah, elephant aquatic tu dia ada pukul 11.45. Tapi untuk second time kita orang datang ni, kita orang datang petang. Bila datang petang, rupanya tak ada elephant show yang biasa je, ada yang elephant aquatic. Okay, so harga tiket pun berbaloi juga, RM69 untuk dewasa. Dan untuk Nami free je. Okay, tapi tak boleh bawa makanan. Makan je kat dalam. Makan pun okey lah, boleh lah. Harga, harga kat dalam kan. Apa lagi? Overall memang best. Dia orang banyak sangat spesies-spesies haiwan yang ada dekat Malaysia, yang tak ada dekat Malaysia. Dia orang kumpulkan dekat dalam satu safari ni. And yang paling best bagi saya lah, bagi I lah kan, untuk safari Air Formosa Wonderland ni compared to the others yang dekat Malaysia ni, sebab dia ada feeding station. Feeding station macam feeding station, kita boleh bagi makan juga. Lepas tu dalam masa yang sama ada juga macam kawasan yang savana tu yang kita kena naik truck. Okay, 30 minit round pusing, boleh tengok tiger, lion, antelope dan macam-macam lagi. So 5 star. Dah habis dah pusing-pusing kat dalam safari Wonderland, Air Formosa Wonderland, Safari Wonderland kan. Okay, dekat Melaka. Last time kita orang dah pernah pergi dengan kawan-kawan Nami, tapi sebabkan memory card record yang hari tu I also delete, so kita orang datang lagi sekali and record another content. Tapi bila datang weekday ni the best sebab dia tak ramai sangat orang. Tapi bila kita orang datang balik dekat sini waktu weekdays, yang elephant aquatic tu dah tak ada dah, yang pukul 5 tu. Dia ada pukul 11.45 pagi je. Padahal kita orang datang tengah hari sebab kononnya macam nak cover all the show, termasuklah elephant aquatic tu. So 2 kali datang, 2 kali tak ada rezeki nak tengok. But it's okay, mungkin ada rezeki lain. Okay, bila Nami dah besar sikit. Okay, alright, wrap up for today. Good night. Good night. Goodbye. Alright, so kita nak check in hotel pula dekat Rivera. So ni adalah kali kedua kita orang nak check in guys. Okay, assalamualaikum. Da. Okay, bilik ni sangat luas ya. Toilet. Okay. Hello. View? Ha. Wow. Ayah memang ambil view sungai ke? Dia bagi Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu. Kalau ada lagu saya, okay. Kita orang sekarang random je pergi dekat area Klebang. Ada nak cuba asam pedas Klepot sebab kat sini kan banyak sangat asam pedas. So kita orang pergi random je. Tak lapar tak? Let me see something. Nak asam pedas ni saja kan. Ada apa? Ada bayam.
makan. Sebabkan kita orang makan dekat Claypot Asam Pedas tadi tu berdekatan sahaja dengan Claybang Walk. So kita orang decide kalau dapat parking, kita akan turun dan berhenti dan cuba cari kuda-kuda pet. Let's go. Okay, Nami okey lagi lah setakat ni. Ya, ada coconut shake. Actually cubaan untuk mencari keria. Tak lah ada ke tak ada malam-malam. Ha, 5 batang RM10 boleh campur. Nak? Nak ke? Hei. Macam mana? Sedap eh? Ha? Tajam? Habis hidung. Tak? Habis. Muat dia. High five, high five, high five. High five. Okay. Sini. Wah, good morning. Kita orang nak pergi breakfast hari ni. Kami kat belakang. So, let's go breakfast first. And then kita akan jalan-jalan dengan sepatu roda ke. Wow. Jangan lupa subscribe kita orang punya video, okay? Hai, okay, sekarang ni apa pula tu? Okay, kita orang ada dekat Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka. Okay, selalu kalau datang kat Melaka orang pergi Famosa, orang pergi Safari Wonderland, orang pergi mana lagi ya? Banyak lagi lah, cari asam pedas, pergi jalan-jalan dekat Jongko Walk. Tapi tak ramai orang pergi dekat Taman Rama-Rama. So why not? Dia dah banyak kali datang Melaka. So this time around kita pergi Taman Rama-Rama. Let's go. Makanan burung. Wow. Okay, so basically Taman Rama-Rama ni dia banyak tangga. So stroller or wheelchair tak recommend lah datang sebenarnya. So that's why tadi orang tak ramai sangat yang datang kot. Butterfly. Ya, butterfly. Beli makanan? Oh, bag tu tak dalam bag ayah tak ada ke? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Taman Rama-Rama Melaka. Sebentar lagi pada jam. Jom. Go. Sini. Okay, go. Wow. Jom. Wah, butterfly Nami. Wah. Ini tak dekat sini. Tak lah. Jom. Nami, jom. Bukan bird lah. Wah, butterfly. Mami, atas ni ada. Mami, tengok dia tengah makan.
Wah, dah apa Mami? Hah? Sama? Tangan, tangan. Tangan, bagi tangan Nami. Hulur tangan Nami. Hulur. Ya, ya, ya. Awak nak dukung ke? Nami. Dia takut. Butterfly. Ni, tengok. Butterfly ni. Jom. Sini, sini, Nami. Macam mana, Bang? Peluanglah untuk rama-rama melepas ni. Mana rama-rama ni baru keluar the combo. So hari ni kita akan bagi dia terbang. Boleh lepaskan, Bang? Boleh, buka je. Bagi dia ni. Okey, boleh? Dia betul. Mana? Yang ni rama-rama dalam. Jadi buka je. Sangkan ni dia ambil. Pegang, 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 pegang. Kau gambar. Pegang. Macam sini? Pegang je. Pegang. Saya tutup balik, saya tutup balik. Okey. Okey. Nami, pergi tengok. Siapa yang beli feeling pack Okey. boleh terbangkan rambut-rambut. Okey. Promotion lah. Release. Okey. Bye-bye. Kita nak terbang. Boleh main dengan jari. Wah. Saya tak tahu yang mana. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Okey. Jom. Go, Nami. Tu. Pegang. Jom, jom. Tengok. Lama-lama. Yelah tu baru dia panjang. Sini ni bagi makan. Cuba tegangkan nama tu. Bagi makan minum kena bukan pakai tangan ni. Pakai benda ni. Ini tengok je. Oh, ini tengok je. Nami, Nami. Oh, ya kan? Sekejap. Kenapa dia duduk je, Kak? Dia lenguh kok. Habis. Habis. Dah. Akak tutup, Kak. Sini, sini. Jom tengok buaya depan sikit. Cuma dia selalu banyak. Pusing-pusing. Warna coklat. Okey, saya ni nama dia yellow birdwing. Maksud daripada nama kita orang dia punya rambut nanti dia jadi warna kuning. Itu yellow birdwing. Okey, so keistimewaan spesies yellow birdwing ni Go, 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 go. Jom. Jom. Nami, jom. Ini free kan? Ke kita orang beli? Tak. Free je. Sini Nami. Okey. Tapi dia orang bagi. Jangan dekat saya.
Jangan. Dia makan banana. Namin, kau dengar. Banana. Bye. Tinggal nak masuk ni. Apa tu? Jom. Dia tak pokok ni lah. Okey. Kita masuk, keluar ke sana. Terima kasih. Ni ular apa Wak? Ni ular dia. Dia bisa. Dia tak pernah. Boleh lalu ke ni? Oh. Dia bisa dia tutup untuk bunyi dia punya makanan lah. Oh. Malam tak ada orang masuk lah. Dia tidur ni, Mak? Dia nak tidur tu dia hujan. Dia tak keluar. Terima kasih. Okay, so dah habis dekat Taman Rama-Rama. Kita orang nak pergi next destination. Tapi sebenarnya Taman Rama-Rama ni kita orang underestimate. Kan dia kecil, rupanya dia besar. Lepas tu kan dia tak best, rupanya dia best. Walaupun mula-mula tu susah sikit sebab tak boleh bawa stroller dengan wheelchair. Tapi overall memang best. Cuma ni korang kena ada masa yang banyak lah. Macam kita orang terkejar-kejar juga. So agak rushing. Tapi memang best lah. Memang best sangat-sangat kat sini. Boleh cuba datang. Alright, untuk destinasi terakhir kita dekat Melaka, kita orang pergi ke Duta Riang untuk main ATV, pusing-pusing dekat dalam dia punya kebun, and then makan durian sekali. Ya, okay, untuk 2 orang 150. Dan durian dia bagi black thorn, orang black thorn. Dia macam mana, Mak? Abang kat mana? Naik ATV lepas tu? Kita akan ada checkpoint gitu lah. Masih sampai dekat kebun kita orang dekat dalam. Kita tengok-tengok pokok sikit lah. Dah habis tu, kita akan makan dekat dalam lah. Makan kat dalam. Dia tak ada lah kebun. Dia ada macam tempat makan lah. Dia rakam sikit, Mak. Ni untuk apa? Jual lah. Ni. Ni. Boleh tak? Boleh. Siap. Macam mana? Pohon kunci. Okay. Okey. Dia 2 step. Satu untuk running fuel pump dulu. Agak-agak 3-4 second boleh start. Start. Okay. Second play display. Dia dah pakai hidung. Okay. Off kunci. Okay, throttle dah ni. Tolak. 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 Okay. Satu gear. P, reverse, neutral, H ni ibarat macam kereta auto D. Kita jalan begini je. Okay. Nak buka gear ni, brake. Ibarat macam kelas. Brake tu ibarat macam kelas kereta minum. Tarik brake baru boleh tukar. Yeah. Brake kaki tu pun brake tangan mana-mana boleh. Terus tolak kat H ni. Parking daripada H terus tolak kat P, okay? Okay. So 2 kali Tu 2 kali. Awak kunci dulu. On kunci 2 kali. 1. Kak, biar lo sikit. Start. Okay, start. Okay. Satu. Let's go! We're going to Kebun. Yeah, say something. Let's go!
Alright, so kena turun sekejap. Ya Allah. So kena turun sekejap sebab kita boleh tengok pokok durian. Ya Allah. Ya, tak ada orang marah buat. Oh my god, my New Balance. Nak duduk kan? Nami nak duduk? Monsor dah kuat kan, tak bawaan dia. Dia punya ijaz dekat pakai root ni dia boleh. Ini lah, ini point sini nampak kan? Okey, ni buah ni sebenarnya tahun ni jadi buah jadi. Dia tak kacau apa pun. Buah dia itu yang pelik unik dia. Ha? Dia masa buat Dia buat eksperimen dia tak banyak. Yang ni pula Musang King dengan Blackthorn. Alright, so ni adalah pokok kawi. Dia kacuk Musang King dengan Blackthorn. So kalau diorang kacuk pun, diorang tetap akan hasilkan dua buah perasa, dua jenis yang berbeza. Dia bukan rasa macam King Thorn, tak. Dia akan Musang King, Blackthorn. Dah. Pergi Formosa balik. Sepatutnya pergi benda lain-lain ni. Formosa balik. Makan sini ya? Oh, makan. Take point untuk makan durian. Dan kita makan Blackthorn 4 kilo 4 kilo dia bagi. Buah daripada sini juga? Apa yang kita makan buah durian dekat sini semua daripada kebun dekat sini. Lepas tu dia punya tanah dia seluas berapa hektar tadi? 42 hektar. Blackthorn. Sebab dekat iklan tu Musang King kan? Tak apa je. Terima kasih lah. Nak? Mami macam mana? Helmet macam ni? Tak apa. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Mami dengan rambut sekop ni tu. Bye. Weh, bye. Cepat. Jangan lupa Comment, like and share video of this of Nami. Bye bye. Thank you for watching. Terima kasih sebab sudi menemani perjalanan kami hari ini. Kalau korang nak terus ikut setiap pengembaraan kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau korang ada cadangan tempat menarik yang patut kami terokai, kongsikan di ruangan komen. Mana tahu destinasi pilihan korang pula yang akan jadi pengembaraan kami yang seterusnya. Jumpa lagi di destinasi akan datang. Bye-bye.